Personal loan untuk renovate rumah. Ambil personal loan sebab nak renovate rumah? Bro, kalau kau tak ada duit, buatlah cara tak ada duit. Bukan nak hina, tapi real talk berpijaklah di bumi yang nyata. Masalah sekarang, ramai bukan renovate sebab perlu, tapi sebab nak nampak mewah. Nak chandelier, kolam renang mini, bilik air yang ada jacuzzi. Padahal akaun bank dah tinggal nyawa-nyawa ikan. Masalahnya, bila guna personal loan, interest dia tinggi gila. Antara 6% sampai 15% setahun. Kerja kerajaan mungkin dapat bawah 7%. Tapi kalau kau kerja swasta, boleh cecah 13%. Contoh senang, kalau kau ambil 100,000 loan tempoh 10 tahun, bayar bulanan dalam 1,200. Akhirnya, jumlah sebenar kau bayar balik RM145,000. Maksudnya, RM45,000 tu hangus untuk bunga sahaja. Bank senyum, engkau yang menangis. Lepas tu, datang lagi kos tersembunyi. Kolam kena servis RM300 sebulan. Bil air naik. Elektrik melambung. Landscape cantik tapi poket koyak. Akhirnya, tiap bulan kau kena kerja keras bukan sebab nak hidup senang, tapi sebab nak bayar harga untuk nampak kaya. Kau bukan renovate rumah, kau renovate ego sendiri. Sabar kejap weh. Kalau kau simpan 1,000 sebulan selama 100 bulan, dah cukup 100,000 cash. Letak dalam ASB yang bagi 5% setahun pun boleh jadi lebih RM1,200. Itu baru real upgrade, bukan fake luxury. Sekarang dunia ni penuh dengan pengaruh TikTok dan IG. Semua nak tunjuk rumah lawa, tapi tak tunjuk slip gaji, lepas bayar installment. Dan yang paling bahaya, pemaju siap pakat dengan bank bagi renovation loan konon senang. Padahal perangkap jangka panjang. Kalau kau tak hati-hati, hidup kau jadi cantik luar tapi nazak di dalam.